Assalamualaikum guys. Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. So alhamdulillah hari ini 21 Jun 2025 So sekarang jam menunjukkan 7.37 minit pagi. Menurut info hari ini ada 11 buah bas yang akan hadir di sini di perkarangan Pusat Pendidikan Al-Barakah Jalan Pemimpin Kampung Manjoi, Ipoh, Perak. So setakat 7.37 ni baru ada 4 buah bas yang baru sampai. Afia Holidays, yang ini Palani Travels, Rangsang Mas, dan di ujung sana Binjal Holiday daripada utara katanya. Betul? Boleh nanti dia bawa orang boleh suka komen. Ni bas daripada utara katanya. Kita tunggu nanti dia komen. So, cantik lah fenomena matahari kat belakang tu kan. Okay, so ni tengok Afia. Afia kita ada buat review, boleh tengok nanti. Next video insyaAllah kita akan buat lah. So ada Binjal. Jadi kita tunggu lagi pagi lebih kurang 7 buah bas lagi insyaAllah. So stay tune dengan video ni. So ni ada rombongan yang baru sampai daripada mana tadi daripada bas Palani Travel, kata silap saya. Kalau tak silap saya lah. Jadi dia orang akan kumpul kat depan tu, ambil gambar dulu. Lepas tu ada interview sikit lah tu. Live daripada Facebook Datuk Ustaz Kazim Elias. Tu. Itu dia Merry Holiday kita. Jawa 9980. Anak more kita. Okey, bas yang seterusnya, yang ke-6 yang ke-6 untuk hari ini. Sebuah bas E5 Makmur ya. WYR 1303. Bas yang ke-7 untuk hari ini, WTE 7677. WTE 7677 Ikhlas Mulia Travel. Bas yang ke-8 untuk hari ini, KDS 4488 Suasana Bayu. Ini Pusat Pendidikan Al-Barakah punya Coaster MDY 4651. Comel je. Itu dia Johor mari VCS 3502.
bas yang ke-9 untuk hari ini. Jadi ada 2 buah bas lagi. Impian Murni Group. Okey, mungkin salah dengar lah tadi kot. 9 buah bas semuanya, bukan 11. Sebab sekarang pun dah pukul 9.51 pagi. Jadi inilah semua yang ada. Mungkin kesilapan teknikal lah tadi kan. Terdengar mungkin dia sebut 9, tapi sebenarnya dia sebut 9, saya dengar 11. Macam tu. Tapi tak apa. So alhamdulillah selesai juga semua bas yang hadir pada hari ini 9 buah bas. Terima kasih yang support beli keychain, support beli stiker, support beli road tag holder, puspakong holder dengan Legacy Bus Malaysia. Semoga dimurahkan rezeki Terima kasih sekali lagi sebab sentiasa support Legacy Bus Malaysia. So insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa di review pada minggu seterusnya insyaAllah. So yang belum lagi subscribe boleh subscribe. Yang belum follow boleh follow channel YouTube Legacy Bus Malaysia dan juga Facebook Mr. Bus Yop DM. Terima kasih. Assalamualaikum. Meow meow. Meow meow. Oyin. Oyin. Oyin.